Pesanan Allah yang pertama, jangan syirik pada dia. Pesanan Allah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada dua mak bapak kamu. Rupa-rupanya tuan-tuan, mak bapak ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dek, mak ni Allah sebut dalam Quran. Bang, ayah ni Allah sebut dalam Quran. Dan sekarang ni ayah tu ada dekat kita, mak tu ada dekat kita. Kenapa tak menangis tengok mak? Kenapa tak berbangga tengok bapak? Kenapa tak teringin berbuat baik dengan mak bapak? Sedangkan Allah pesan dalam Quran, buat baiklah. Hari ni dah telefon mak ke belum? Hari ni dah bercakap dengan mak ke belum? Yang kita banyak bercakap dengan kawan, yang kita banyak borak lepak di luar, makan sate zo dengan kawan. Dengan mak, dengan kawan, mana lebih banyak? Dengan bapak, mana lebih banyak? Kadang bila bapak angkat telefon, Assalamualaikum. Ayah, mak ada? Ayah hanya jawab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, mak ada? Tak cakap dengan ayah. So, anak engkau. Mak, mak sihat tak balik. Tengok Christmas ni balik ikut. Mak nak pakai duit dah mak. Minta kat ayah. Mak nak pakai duit ayah. Pergilah dekat rimau minta duit. Nasib baik rimau tu baik, keluar duit ke mulut dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, dua benda ni yang menjadi petanda akhir zaman, yang menjadi petanda nak kiamat. Uququl walidain. Banyaknya orang derhaka pada mak, pada bapa. Kita dah baca tentang Uwais Al-Qarni, gendong mak dia, dukung mak dia, pergi ke Mekah daripada Yaman. Macam mana aku nak bawa mak aku ni pergi Mekah? Aku orang miskin, aku orang susah, tapi mak aku nak buat haji lagu. Kita hari ni angkat dumbbell, kita hari ni angkat besi beratus kilo. Dengan bapak pun tak nak angkat, dengan mak pun tak terangkat. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran ada mak, ada bapak, jom ubah dalam diri kita. Mak aku masih hidup, bapak aku masih hidup, Allah pesan pada aku supaya buat baik dengan mak, supaya buat baik. Kalau kamu nak masuk syurga, mak bapak. Kalau kamu nak cium syurga, mak bapak. Tapi kalau kamu rasa tak nak masuk syurga, tak nak cium bau syurga, tinggalkan mereka.